Power window tak jalan, lampu depan tak ada, signal korang jadi gila, central locking pun tak boleh. Itu sebenarnya semua tu adalah simptom kalau kereta korang ada masalah berkenaan dengan BCM. Tapi untuk kereta ni Pro 2 Arus, dia punya masalah lain sikit. Dia ada masalah berkenaan dengan power boot. So korang nak tahu power boot tu macam mana? Jom tengok aku. So masalah power boot untuk Pro 2 Arus ni adalah pada bahagian, sebenarnya bahagian ini. So ini adalah power boot lock korang. Kalau contoh power boot korang ada masalah, dia punya lock kat sini dia tak akan main tau. So dia akan maintain lock saja, dia akan lock dekat bahagian sini. So kalau dah lock dekat bahagian sini, memang kereta korang tak boleh nak buka power boot. Tapi masalah ni sebenarnya bukan masalah pada mechanical issue, dia masalah daripada BCM, iaitu electronic issue. So untuk pengetahuan korang, Pro 2 Arus ni kalau berkenaan dengan power boot ni memang common issue lah. So memang ramai owner-owner Pro 2 Arus ni dia komplain ada masalah berkenaan dengan power boot. So masalah power boot pada kereta ni dah pun settle, finishing korang dah settlekan, power boot pun boleh main. So masalah power boot, central locking, lampu depan tak function, signal, itu sebenarnya adalah masalah pada BCM. And kalau korang ada masalah berkenaan dengan BCM, korang tak tahu nak repair kat mana, boleh cari Best Issue Repair. So tu saja untuk video kali ni. See you in the next video.